Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke The Ilmu Project, tempat kita menghidupkan semula semangat ilmu. Pernah tak anda berada dalam situasi ini? Anda duduk merenung skrin kosong. Anda tahu ada tugasan yang perlu dilakukan. Senarai itu jelas di dalam kepala anda. Niat untuk berjaya itu membara di dalam hati. Tetapi, badan anda terasa berat, minda anda tiba-tiba tertarik kepada 1001 perkara lain yang tidak penting. Dan satu suara halus berbisik, "Mati dulu, rehatlah sekejap." Jika anda pernah merasainya, anda tidak keseorangan. Ini bukan cerita tentang kelemahan anda seorang. Ini adalah cerita tentang kita. Cerita tentang pertarungan sunyi yang berlaku di dalam diri setiap insan. Hari ini kita akan masuk ke dalam gelanggang pertarungan itu, bukan untuk tewas lagi, tetapi untuk belajar cara untuk menang. Untuk menang, kita perlu kenal musuh kita. Dan musuh ini menurut sains moden bukanlah isu kemalasan atau kekurangan kemahiran mengurus masa. Sebaliknya, ia adalah strategi otak kita untuk mengelakkan emosi negatif, perasaan seperti bosan, cemas atau takut gagal. Bayangkan di dalam otak kita ada dua watak utama. Watak pertama adalah monyet emosi yang pantas dan impulsif. Bahagian ini dikenali sebagai sistem limbik, adalah bahagian otak kita yang lebih primitif. Ia beroperasi atas satu prinsip mudah, cari keseronokan, elak kesakitan dan ia mahukannya sekarang. Apabila ia berhadapan dengan tugasan yang sukar atau mencetuskan rasa ragu-ragu, amigdala, pengesan ancaman di dalam sistem limbik akan berbunyi. Ia menjerit, "Ancaman, ini tidak selesa, lari." Watak kedua ialah Captain Rational. Ini adalah korteks prefrontal kita, CEO di dalam otak. Ia matang, logik dan mampu merancang untuk masa depan. Ia adalah bahagian diri kita yang memahami bahawa usaha hari ini akan membawa kebahagiaan pada masa hadapan. Masalahnya, pertarungan ini tidak adil. Sistem limbik yang emosional jauh lebih pantas dan lebih berkuasa daripada korteks prefrontal yang rasional. Apabila monyet emosi menjerit lari, Captain Rasional kita masih lagi sedang menganalisa keadaan. Apabila kita tewas dan memilih gangguan yang menyerolokkan, otak kita melepaskan satu bahan kimia yang dipanggil dopamin. Ia adalah ganjaran rasa lega apabila ancaman berjaya dielakkan. Otak kita pun belajar. Lari dari kerja adalah rasa lega. Ini mencipta satu kitaran ganas. Kita juga menipu diri sendiri dengan berfikir, "Aku akan rasa lebih bersemangat esok." Ahli psikologi memanggil ini ramalan efektif. Kita secara silap beramalkan yang diri kita masa depan akan lebih bermotivasi. Selalunya ramalan kita salah. Bagaimana kita pecahkan kitaran ini? Bukan dengan menunggu motivasi. Menunggu motivasi adalah satu perangkap. Kebenarannya ialah tindakan mendahului motivasi. Anda bertindak dahulu dan motivasi akan menyusul. Dan strategi tindakan ini telah diajar kepada kita lebih 1400 tahun yang lalu. Diriwayatkan setelah pulang dari satu peperangan yang dahsyat, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Kita telah kembali dari jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar." Mereka bertanya, "Apakah jihad yang lebih besar itu, ya Rasulullah?" Baginda menjawab, "Jihad melawan hawa nafsu." Jihad terbesar kita bukanlah di medan perang, tetapi di dalam diri kita. Dan penangguhan kerja adalah salah satu medan tempur utamanya. Mari kita pelajari pelan peperangan jihad ini. Pelan perang 1. Mulakan dengan senjata paling ampuh, niat. Sebelum anda melakukan sesuatu tugasan, peperangan itu sudah pun bermula di dalam hati anda. Setiap amalan bermula dengan niat. Inilah senjata pertama dan paling utama kita. Nafs kita mahu kita melihat tugasan itu sebagai satu beban yang membosankan. Kita boleh menewaskannya dengan mengubah perspektif kita melalui niat. Jangan lihat belajar untuk keperiksaan sebagai satu paksaan. Niatkan ia sebagai, "Aku menuntut ilmu kerana Allah perintahkan untuk memberi manfaat kepada diriku, keluargaku dan masyarakatku." Dengan meletakkan niat yang lebih tinggi, tugasan yang tadinya terasa kosong, kini dipenuhi dengan tujuan dan makna. Pekerjaan itu bukan lagi satu beban, tetapi satu ibadah. Pelan perang 2. Kenali musuh dan tawan minda anda. Setelah niat dipasang, misi kedua kita ialah menjadi perisik kepada minda sendiri. Kenal pasti pencetusnya. Tanya pada diri, apakah emosi yang aku sedang cuba larikan diri daripadanya sekarang?
Adakah ia bosan, takut gagal? Ingat, anda bukan mengelak tugasan, anda mengelak perasaan itu. Kemudian, namakan penipuan itu. Kenal pasti alasan yang monyet emosi anda bisikkan. Aku akan buat esok atau aku bekerja lebih baik di bawah tekanan. Sedarlah bahawa ini adalah rasionalisasi emosi. Apabila anda sudah mengenal pasti penipuan itu, gunakan senjata akal, terapi kognitif tingkah laku, CBT. Cabar fikiran. Kalau aku gagal, ia membuktikan aku ini tidak cukup bagus. Dengan soalan logik, adakah nilai aku sebagai seorang insan ditentukan oleh satu tugasan ini sahaja? Dan gantikannya dengan satu fikiran positif, seperti nilai aku sebagai hamba Allah tidak terikat pada hasil kerjaku. Tugas aku adalah untuk berusaha dan belajar dari proses ini. Matlamat yang ingin dicapai adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Pelan perang 3, kawan gunung dengan langkah kecil. Nafs kita mahu kita melihat keseluruhan gunung yang perlu didaki supaya kita berputus asa sebelum bermula. Seorang pejuang yang bijak tidak terpedaya. Dia tahu bahawa gunung itu ditawan bukan dengan satu lompatan gergasi, tetapi dengan ribuan langkah kecil. Inilah strategi pecahan tugas, task decomposition. Jangan fikir tentang tugasan besar yang menakutkan. Contohnya, jangan letak siapkan tesis bab 2 dalam senarai anda. Itu adalah satu gunung yang mengancam yang boleh menekan anda. Sebaliknya, pecahkannya kepada 3 langkah kecil yang jelas, iaitu yang pertama, cari 3 artikel jurnal sahaja di pangkalan data universiti. Kedua, baca bahagian abstrak dan kesimpulan untuk 3 artikel itu sahaja dahulu. Seterusnya, buat satu ringkasan untuk setiap artikel itu dalam satu perenggan. Kemudian, untuk melancarkan tindakan, kita perlu tewaskan halangan terbesar, iaitu untuk bermula. Bahagian yang paling sukar selalunya adalah langkah pertama. Di sinilah kita gunakan senjata paling ampuh. Peraturan 2 minit. Matlamatnya bukan untuk menyiapkan tugasan, tetapi hanya untuk memastikan anda bermula. Berjanji pada diri anda untuk melakukan tugasan itu hanya selama 2 minit. Apabila anda sudah bermula, selalunya anda akan rasa lebih bermotivasi untuk meneruskan. Dan untuk mengukuhkan momentum ini, raikan setiap kemenangan kecil itu, tidak kira betapa kecilnya. Apabila anda berjaya menyelesaikan 2 minit anda, berhenti seketika dan rasakan perasaan bangga itu secara sedar. Ucapkan, Alhamdulillah atau bagus, aku berjaya. Tindakan meraihkan ini secara sengaja akan melepaskan dos dopamin anda sendiri. Ia mengajar otak kita satu pelajaran baru yang penting. Bukan lari dari kerja yang memberi kelegaan, tetapi memulakan kerja yang memberi kepuasan sejati. Anda sedang membina satu kitaran ganjaran yang positif. Jihad ini tidak dimenangi dengan satu pertempuran besar, tetapi dengan kemenangan-kemenangan kecil setiap hari. Setiap kali anda memilih untuk memulakan, anda sedang menguatkan panglima akal anda dan menempa watak seorang pejuang. Inilah seruan jihad untuk anda hari ini. Apakah satu tindakan 2 minit yang akan anda lancarkan dengan niat yang betul untuk memulakan kemenangan anda sejurus selepas video ini berakhir? Tuliskan di ruangan komen. Jadikan ia satu ikrar, satu langkah pertama dalam jihad anda yang lebih besar. Ikrar ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah kunci yang menggerakkan satu undang-undang agung yang telah ditetapkan oleh pencipta kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dengan begitu jelas, satu janji yang menggetarkan jiwa bagi sesiapa yang mahu berubah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Firman ini terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Perubahan luaran yang anda impikan, kejayaan, ketenangan, disiplin, semuanya bermula dengan peperangan dalaman yang anda pilih untuk menangi hari ini. Kemenangan itu bermula sekarang dengan langkah pertama anda. Mari kita hidupkan semangat ilmu dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya insya-Allah.